Bab 8. Berlabuhnya bahtera. Bermulanya pelayaran. Sejak peristiwa tragis itu, Tan Sri yang kini sudah bersara dan menumpukan perhatian kepada aktiviti fisioterapinya akhirnya merestui hubungan Amirul dengan anak perempuannya. Majlis perkahwinan mereka berlangsung dengan penuh harmoni di restoran milik Amirul yang dihias indah dengan tema tradisional kontemporari. Di hadapan restoran, 2 kanopi pengantin didirikan dan dihias cantik, mampu memuatkan sehingga 300 orang tetamu. Makanan disusun kemas di dalam bekas perak silverware, ditemani lilin wangi yang menambah kehangatan suasana. Lampu-lampu di dalam kanopi mencantikkan lagi suasana malam itu, manakala kipas yang disediakan membantu menyejukkan ruang untuk keselesaan para tetamu. Di bahagian belakang rumah kedai yang berlatar belakangkan sebuah bukit, terdapat satu sudut bergambar yang dihias indah untuk pengantin mengabadikan kenangan. Para hadirin turut berpeluang bergambar bersama pengantin, menjadikan momen itu lebih bermakna dan mesra. Gambar-gambar majlis yang sederhana tetapi bermakna itu mula tular di media sosial. Ahli alumni mula bertanya tentang pakej majlis. Majlis reunion, majlis ulang tahun, majlis akikah. Disebabkan permintaan yang tinggi, Amirul ubah suai restorannya berdasarkan budgetnya yang sederhana. Dia tidak mahu berhutang dengan bank. Bahagian dalam untuk majlis kecil, bahagian luar dengan khemah boleh muat 300 orang. Pakej bajet, nasi lemak, kuih tradisional, air balang, dekorasi minimalis. Tempahan mula masuk setiap minggu. Ainul yang kini sedang berbadan 2 membantu urus media sosial dan production. Dia kini sudah tidak bekerja korporat lagi kerana ingin menumpukan sepenuh masa kepada keluarganya. Setelah beberapa tahun, badai ekonomi melanda, inflasi meningkat, pelanggan mula berjimat, tempahan berkurang hampir 60%. Restoran sambal dan kopi kini beroperasi setiap hari, dari jam 7 pagi hingga 3 petang. Kini Amirul berdepan dengan ansuran rumah kedai sebanyak RM2,100 sebulan. Gaji tukang masak dan staf seramai 5 orang, RM1,800 RM2,200 sebulan. Kos bahan mentah yang naik mendadak akibat inflasi dan cuaca. Persaingan sengit yang kini muncul gerai moden yang guna aplikasi dan influencer. Apabila hari hujan pula, pelanggan akan berkurang dan jualan merosot. Amirul mula rasa tekanan. Dia duduk di kerusi balkoni sambil tengok buku akal yang tidak seimbang. Sambal sedap pun tak cukup kalau duit tak masuk. Rina menghampiri Amirul perlahan, bawa teh halia dan duduk di sebelah anaknya. Rina tidak pandai akaun, tapi dia tahu rasa hidup. Rina mula menasihati. Dulu mak pun pernah rugi. Sambal basi, pelanggan lari. Tapi mak tak lari. Mak masak semula. Amirul yang resah kemudian berkata, "Mak, saya takut kalau restoran ni gagal." Rina mula memujuk. "Kalau sambal gagal, kau masak semula. Kalau hidup jatuh, kau bangun semula. Tapi jangan lupa rasa. Jangan lupa orang yang sentiasa menyokong." Tenang dalam gelora, Amirul mula ubah strategi. Kurangkan menu, fokus pada sambal dan kopi. Buat program sarapan bersama mak ayah setiap hujung minggu. Latih staf untuk jaga pelanggan seperti keluarga. Dia tidak lagi panik bila jualan turun. Dia belajar dari ibunya bahawa maruah bukan pada untung, tetapi pada cara kita bertahan. "Mak, saya masih takut, tapi saya tak lari. Sebab saya tahu, sambal mak pernah bertahan lebih lama daripada semua restoran viral." Rina senyum, letak tangan di bahu anaknya. "Mak tak ajar kau jadi kaya. Mak ajar kau jadi tenang." Hari ini, restoran masih beroperasi.
Kadang-kadang penuh, kadang-kadang lengang. Tapi di dapur kecil tingkat atas, Rina masih masak sambal perlahan. Pada masa lapang, Rina menulis buku resipi dan kisah hidup di laptop yang dibelikan oleh Amirul. Amirul mula menjual buku resipi ibunya itu. Buku itu bukan sekadar resipi, tetapi kisah hidup. Bagaimana sambal boleh hangut jika hati terganggu. Bagaimana nasi lemak boleh jadi ubat rindu. Bagaimana dapur boleh jadi tempat sembuh. Mak tak pandai tulis buku, tapi mak tahu rasa. Dan rasa tu mak nak tinggalkan. Dan di tingkat bawah, Amirul masih berdiri tegak kerana dia tahu warisan bukan hanya rasa, tetapi cara kita bertahan dengan tenang. Malam itu, Amirul dan Ainul duduk berbincang di dapur restoran. Sambil anak mereka tidur di buaian, kita kena ubah strategi. Kalau kita susah, orang lain pun susah, kata Ainul. Mereka mula mencipta pakej Majlis Kasih Rakyat RM15 seorang, lengkap dan bermaruah. Ainul buat video pendek di TikTok menunjukkan majlis bajet yang tetap indah. Video itu tular, tempahan kembali masuk. Mereka juga lancarkan kelas online, bisnes nasi lemak dan event bajet. Ramai peniaga kecil mula ikut jejak mereka. Di saat mereka bangkit, keluarga Ainul pula jatuh. Tan Sri Rahman yang sudah bersara berdepan dengan pengurangan allowance bulanan yang diterimanya. Puan Sri Zahara mula rasa tekanan. Kos perubatan hospital, hutang kad kredit dan gaji hidup mewah mengimpit. Atas dasar ingin membantu, Ainul mencadangkan dengan penuh hormat. Bolehkah ayah hentikan langganan keahlian kelab golf yang mahal itu? Memandangkan ayah sudah tidak lagi bermain golf dan ibu pula, bolehkah ibu berhenti dengan aktiviti kelab shopping dan travelling datin-datin Sri itu? Dari situ boleh kurangkan kos perbelanjaan. Saya cadangkan agar ayah dan ibu datang ke restoran setiap hari. Tak perlu lakukan kerja berat, cukup sekadar menjadi penyambut tetamu atau membantu mempromosikan restoran. Kehidupan kita semua kini sedang diuji bersama-sama dan sokongan ayah dan ibu amat bermakna. Tan Sri mula datang ke restoran Amirul setiap pagi untuk menikmati secawan kopi panas. Beliau akan duduk di kaunter, menyapa pelanggan dengan senyuman dan bertanya khabar. Lama-kelamaan, Tan Sri mula menelefon rakan-rakannya. Kebanyakannya sudah bersara, mengajak mereka singgah minum kopi bersama. Suasana menjadi semakin meriah apabila mereka mula menjadikan restoran itu sebagai tempat lepak tetap, berbual santai dan berkongsi cerita lama. Amirul pula bijak mengambil peluang ini dengan menyediakan sudut khas meja sahabat Tan Sri, lengkap dengan surat khabar, permainan dam dan kopi refill percuma sebelum 11 pagi. Puan Sri pula mengambil keputusan untuk menghentikan aktiviti kelab datin-datin Sri yang tidak lagi memberi kepuasan batin. Sebaliknya, beliau mula membantu di restoran dengan menyusun kuih-muih di kaunter, membersihkan meja dan menghias ruang makan dengan bunga segar dan kain alas meja bercorak tradisional. Setiap pagi, beliau akan menyusun sudut kuih dengan penuh teliti, memastikan setiap bekas kelihatan menarik dan bersih. Kehadiran mereka berdua mula menjadi daya tarikan tersendiri. Pelanggan terutama keluarga dan warga emas suka dengan kehadiran Tok dan Nenek yang mesra, ramah dan sentiasa sudi melayan. Ada yang datang bukan semata-mata untuk makan, tetapi untuk merasa suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh hormat. Ada yang datang bukan semata-mata untuk makan, tetapi untuk merasa suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh hormat. Tan Sri dan Puan Sri mula rasa dihargai semula. Daripada hanya mengisi masa lapang, mereka kini menjadi sebahagian daripada nadi restoran Amirul, menyumbang bukan sahaja tenaga, tetapi juga kasih sayang dan nilai murni yang sukar dibeli.
Ibu bapa Amirul terharu melihat perubahan keluarga mertua Amirul yang dahulunya begitu angkuh sekali. Mereka mula rapat, berkongsi resepi dan sesekali makan malam bersama. Ainul menangis dalam diam, melihat dua dunia yang dulunya bertentangan kini duduk semeja. Namun, cabaran rumah tangga tetap ada. Amirul, yang menyewa sebuah kondominium selepas berkahwin, mula merasa penat dan terbeban. Setiap hari, dia perlu mengurus anak kecil, menghadiri kelas dalam talian, mengurus tempahan majlis di restoran, dan dalam masa yang sama menjaga hati semua pihak. Hati isterinya, hati ibu bapanya sendiri, dan juga hati ibu bapa mertua yang datang daripada latar status yang berbeza. Dia cuba sebaik mungkin, namun kadangkala terasa seperti dirinya terbelah dua antara tanggungjawab dan harapan. Ainul pula mula dilanda rasa bersalah. Tidak seperti dahulu ketika bekerja di sektor korporat. Kini dia tidak lagi menerima gaji bulanan yang tetap. Dia tidak mampu menyumbang dari segi kewangan seperti yang diharapkan. Dan itu membuatkan hatinya resah. Lebih-lebih lagi apabila dia terpaksa melupakan kebiasaan berbelanja tanpa had di pusat membeli belah. Sesuatu yang dahulu menjadi rutin semasa bergelar anak Tan Sri yang berkerjaya. Kini, setiap perbelanjaan perlu dirancang rapi, mengikut bajet dan kemampuan suaminya yang mengurus restoran kecil mereka. Dia belajar menyesuaikan diri, menukar beg tangan berjenama kepada beg kanvas buatan tempatan, menggantikan makan malam mewah dengan masakan sendiri di rumah. Walaupun kadangkala terasa sempit, Ainul mula menyedari bahawa nilai sebenar bukan terletak pada jenama atau kemewahan, tetapi pada kebersamaan dan usaha membina kehidupan yang jujur dan bermaruah. Dia mula mencatat perbelanjaan harian, belajar tentang kewangan keluarga, dan mencari cara untuk menyumbang secara kreatif, seperti membantu promosi restoran di media sosial dan mencipta pakej catering bajet untuk majlis kecil. Sedikit demi sedikit, Ainul mula melihat dirinya bukan sebagai beban, tetapi sebagai penyumbang yang bijak dan berjiwa besar. Sesekali berlaku pertengkaran kecil antara Amirul dan Ainul, berpunca daripada tekanan kewangan yang semakin mencengkam. Namun di sebalik suara yang meninggi dan air mata yang tumpah, mereka mula belajar sesuatu yang lebih penting. Cara berkomunikasi dengan jujur dan lembut, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Amirul mula berkongsi ilmu tentang literasi kewangan kepada Ainul, agar isterinya tidak terperangkap dalam gaya hidup berhutang yang memudaratkan. Mereka berdua adalah graduan universiti, namun bidang kewangan peribadi tidak pernah diajarkan secara praktikal dalam silibus akademik mereka. Amirul hanya mula memahami konsep sebenar pengurusan wang selepas menceburi dunia perniagaan. Hasil bimbingan seorang sifu kewangan yang banyak membuka matanya. Kita bukan lawan, kita pasukan, kata Amirul sambil memeluk Ainul dengan erat. Kata-kata itu menjadi titik mula kepada perubahan. Mereka mula duduk bersama setiap minggu, menyemak bajet keluarga, menetapkan matlamat kewangan, dan merancang perbelanjaan dengan lebih bijak. Ainul pula mula mencatat setiap transaksi harian, belajar tentang simpanan kecemasan, dan mula menyusun semula keutamaan hidupnya. Daripada pertengkaran, lahir pemahaman. Daripada tekanan, lahir kekuatan. Dan daripada kesempitan, lahir kebersamaan yang lebih utuh. Restoran kini menjadi simbol perpaduan dua keluarga. Mereka mula anjurkan majlis komuniti setiap bulan, makan percuma untuk anak yatim, orang gelandangan dan warga emas. Media sosial terus memaparkan kisah inspirasi mereka. Amirul dijemput ke rancangan televisyen tempatan untuk berkongsi kisah, nasi lemak dan kasih sayang. Ainul menulis di Instagram, "Kami bukan sempurna,
Tapi kami percaya, bila kita ikhlas memberi, Allah akan cukupkan. Terima kasih kerana menyokong Majlis Kasih Rakyat. Ini bukan sekadar bisnes. Ini perjuangan. Restoran itu bukan sekadar tempat makan, tetapi ruang penyembuhan, pendidikan, dan kasih sayang. Di situ, nasi lemak bukan sekadar hidangan. Ia menjadi lambang perjuangan, penyatuan, dan cinta yang merendahkan ego. Tamat.